Lelaki tular dalam rakaman video didakwa mengintai dan merakam wanita di tandas pusat beli belah Mayang Mall Terengganu kini diburu. Kejadian didakwa berlaku kira-kira pukul 6 petang Khamis lalu memaparkan mangsa mengejar individu terbabit. Dalam video tersebut, kedengaran wanita itu menjerit meminta bantuan orang ramai sambil mendakwa lelaki berkenaan mencuri rakam di dalam tandas perempuan. Bagaimanapun, lelaki berkenaan dilihat melarikan diri tanpa menghiraukan jeritan yang dibuat. Sementara itu, Mayang Mall dalam kenyataan pada Jumaat malam berkata laporan polis telah dibuat sejurus menerima aduan daripada mangsa. Jelasnya pihak polis menjalankan pemeriksaan di kawasan premis untuk siasatan lanjut dan bekerjasama rapat untuk mengesan individu terbabit. Mayang Mall turut memaklumkan bahawa polis bantuan pusat beli belah itu telah meningkatkan rondaan di kawasan tandas serta melaksanakan pemantauan tambahan di seluruh pusat beli belah bagi memastikan keselamatan pengunjung. Pihak pengurusan menasihatkan orang ramai agar sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan segera melaporkan sebarang situasi mencurigakan kepada pihak mereka.